nak bakar semua. Nak bakar lagi guys. Nak bakar lagi. Alah. Rahim pekak. 7 kotak lagi. 7 kotak lagi guys. Ajalia, macam mana? Okey? Jadi sampah lagi dulu. Semua orang tengah merecord. Semua tengah merecord guys. Jadi, hello, we're going to solat sunat raya. Let's go. Ramai okey, kita kena pakai bawah. Okay, dan solat. Now nak balik, siap. This is the masjid guys. Let's go. Dia dah jual set air sekali dengan bunga. So kita orang nak beli RM10. Satu ni. Terima kasih. Ambil yes. RM1 tempat beli ke? Boleh? Okay, kita orang beli. Kita beli bunga lagi. Hai guys. Selamat Hari Raya. Dan semua dah siap. Duit dari saya. Kau pinjam kucing nak keluar. It is my Great Raya for them. Actually, 4 je. Azania, mana Azania? Come dulu. Mana boleh? Dia tadi salah tu sih masuk. Ya. Come. Kau sini apa dah? Okey. Azania, ya. Put tu. Ada beli jom. Beli. Azania depan baca tak? Azania, kau mana? Mana dulu. Mana dulu. Salam dulu, Raya. Salam dulu. Ramai. Salam yang dah tu. Nah. Terima kasih ya. Selayang pula. Selayang tu. Betul apa ni? Ibu cepatlah. Salam. Mama di. Salam ibu. Ibu belum kita salam ibu. Ada salam ibu. Azali kam. Hak ini hak lagi. Hak ibu. Aduh. Ya ibu. Ada lagi tu siapa lain dah belum tet. Ada ni. Ya ibu. Mama di.
Okay, I bagi dia pakai bag ni untuk dia. Okay, ajar pakai okay. Oh, ni kasut raya dia. Alah cantiknya kasut dia. Cantiknya kasut cantik. Sekarang nak ambil gambar family. Sini. Ye. Ajalah. Budak tu tu. Satu. Ajalah here lah. Ajar here lah. Senyum nampak gigi. Sini kat ayah. Mana ayah? Senyum nampak gigi. Okey. My kakak halang dia sebab tak nak bagi nampak dia dalam kamera. Tengah bergambar. Let's makan. Kita makan. Boleh kau boleh? Gigi. Dah. Tu apa daging? Baru. Ni depan. Daging. Tu daging. Alhamdulillah. Nak selai. Orangnya Oh, besar sangat. Belah kat dalam. Nak paru? Angkat sini ya. Aku nak. Daun tu tarik tu. Nak ketupat tu. Tempat tu nasi impit. Nasi impit, sorry. Dua je banyak. Dua okey tu. Satu. Kau nak dua ni? Taklah nak dua plastik. Oh. Biasalah dia. Masih banyak. Itu yang kita support dia buat kan. Dia akan 80 lagi bulan. Ada favourite item. Lepas tu lagi. Jadi dia nak buat tempat tak buat ini dulu. Dia tu masalah sebenarnya. Aku makan. Kau boleh joget di luar lah. Nampaknya habis dia ada tapi misalnya dulu orang tahu kita mereka orang tak boleh tak boleh tu buat kan. Ini dia mari dia tuai tanah dia mari tak ya. Dia tanah dia tak dia tu dia nak kau tak kau boleh. Dah dulu punya mati. Kamu baik punya mati. Peace. Kamu baik ke mak? Next house. Oh, cousin house. Ni apa? Nasi kerabu. Sebab boring. Ada mi, ada kacang and air. Dia pula naik baby punya tempat. Pilih. Let's try this. This one also sedap. So take one. Okay. Ini sedap gila. Kagak besar kita orang pun pink guys. Semua orang pink. No. Bila kawan tibik. Kawan. Kata dulu awak main rambut saya. Makan kawan.
No, makan cousin. Fish. Hi. Kalau pergi Roshamat, kita akan beli ni. Sedap gila. Korang kena try. Harga dia RM23. And ini yang original. Lepas tu dia ada pedas. Itu yang guna olive oil. Pasta dengan yang shrimp. Sumpah sedap. Juga yang kecil kan biasa kan semua ni juga. Ya, yang kecil-kecil lah. Yang besar tak ikut dah. We go. Morning. Miko dah raya ke? Miko dah raya ke? It's a day 2 of raya and today our open house for cousins. So yeah. It's kita orang start after asar. So yeah, waiting for them to come. The food's already done. Nanti I will show you. Yeah. So usually dekat rumah kita orang memang makan nasi je dengan lauk-lauk sebab orang suka lauk-lauk my mum buat. Yeah. So yeah. I buat ayam golek. Nampak sedap. I buat. Dia makan dulu. Tudung I macam tak jadi-jadi, so tak. Yes, boleh duduk sini. Duduk sini, duduk situ. Ni family Pak Ngah I dah sampai. Sini air. And food. Yes. Ini untuk ayam golek. Ini semua sambal belacan, tempoyak, budu. Saya makan tom yum sikit. Nampak tak? Saya makan tom yum sebab saya lapar. My mum buat tom yum seafood. Which is ada udang, ada sotong, ada ya that thing. I lupa nama dia. Dia macam warna orange tu. I don't know lah. Mostly budak-budak akan makan ayam golek ataupun sup tulang slash daging. Selamat Hari Raya. Hello, so my cousin dah start sampai. Chillax. Big like a few people here. Tahu dia. Everyone is here. Dalam ramai juga. Adik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dia tengok lah. Siapa lagi? Masuk. Tak ada. 1, 2, 3 adik. 1, 2, 3. Penuh nombor ni. Please, hi. Semua orang dah pergi. Alhamdulillah dah settle like everyone. Sebab semua datang serentak. So tinggal pakcik je, family pakcik akan datang. For now,
we're going to eat sebab nak makan tom yum. Lepas ni kita nak pergi rumah Chia balik untuk makan lontong. Lontong is my favorite food. Time raya, I suka gila lontong. Diorang buat lontong, nasi lemak and laksa. So let's. Okay, this is my food. I ambil ayam golek, tom yum. Tom yum ni I ambil sotong je. Bukan tak ambil. Mari kita makan. Okay dah. Sikit je. Hari ni nak pergi banyak rumah. Hari ni kita pergi Mama Atin. Betul Mama Atin pergi tak ke esok? Pergi Mama Atin. Mama Atin. Besok nanti buat kita besok. Besok nanti buat nasi ayam. Okay. Hari ni buat besok. Nasi ayam Mak Tis sangat. Ayam masak ayam masak juga. Mak Atin punya nasi ayam sangat sedap. Raya balik dah. So it's day 2 and second baju. So settle kita orang punya open house. So now nak pergi rumah cousin. I tak tukar tudung, I tukar baju je. Like, yeah. I malas nak cari tudung lain, so siap pakai je lah. Okay, jap. Bisa nak Nescafe? Ya, tu rumah dia. Cucuk. Tak mesti. We are at the second house. So let's makan sampai kenyang. Makan kuih dulu. Udah kena sampai dah ada ni je. Tinggal ni je. Ada juga. Satu mangkuk apa. Yay, my favorite. Saya ambil lontong ai. Let's eat. Wah, this one ni dia. Wow. That's better. It's so interesting. Hello guys, it's third day of Raya. And sekarang pukul berapa ni? 10.50. Kita nak makan jap. Lepas tu pergi kubur. Lepas tu pergi rumah cousin. Ayam dengan nasi goreng. So that's okay, ayam. Sharing. Makan. Ayam kat atas meja tu sudah malam apa? Dah kita akan beli. Dah ambil dulu. Beli baju ni sikit lah. Anyway, Malam tengok atas meja. I beli fake lashes yang satu-satu. Tapi bila I pakai tak jadi. So ini natural lashes je. Tapi dia degil sikit tak dalam nanti. So kita redha je lah.